Cepat. Okay. Kita dah lewat lagi 9 minit je guys. Go. Hey, what's up my man? FNC in here. Sekarang kita dah parking kereta. Ni dekat masjid yang dekat depan Bazar Putrajaya tu. Kalau korang tahu, tahu lah. Sini kita parking sebab sini je yang mudah parking. Banyak parking kat sini. Walaupun 3 kali tawaf kan nak cari parking. Jadi parking dah ada. Kita terus ke bazar, okay? Let's go! Kita dah sampai dekat ni. Bazar Ramadan Present 3, 11, 14 dan 73. Okay? Siapa-siapa nak datang, dia buka kat sini 8 Februari sampai 19 Mac. 3 petang hingga 8 malam. Okay, kita tengok kat dalam ada jual apa. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Kita Dah siap beli. lepas beli. Dah siap beli. Ni, nampak tak? Dah siap beli. Sekarang kita nak Ni, nampak? Letak- Dah siap letak. beli dah ni. cepat. Okay. Kita dah lewat lagi 9 minit je guys. Cepat. Kita dah. Dia cepat-cepat kan, jangan kabur. Jatuh air ni gang, pecah. Bergegas. Tu ambil barang, ambil meja. Aku ambil cawan. Kau tackle tangan aku eh? Benar. Mesti kena naik yang atas tadi tu. Saya naik kat situ lah. Boleh ke masuk sini? Saya tak boleh tak. Okay, nak ambil barang-barang semua. Meja, Ajinomoto, kicap Ali. Kicap Ali, sorry. Apa-apa hal. Nak Kena ikut cepat. ni. Nak ikut Ya, kereta punya. kita cakap dah tadi. Tak payah ulang. Okay. Adakah kita sempat berbuka pada waktunya ataupun kita insyak berbuka, okay? Memang dah padat sangat ni, masa dah padat. Macam tu sangat. Sini, masuk sini. Boy. Lagi sikit lagi. Kita pakai tiket dulu. Ush. Kita ke mana? Kita hilang pula. Kita dah ambil barang. Okay, dalam barang semua ni banyak pula. Dalamnya ada sniper. Nampak kan? Wow. Kita lagi ni. Apa tu, nak memasak ke? Lagi 6 minit je. Adakah kita sempat? Cepat. Beli. Lagi. Sok. Gila ke kejap? Bujang kau buka. Dah settle lah? Bismillahirrahmanirrahim. Ngam baru buka pula. Allahu Akbar. Ini rushing betul. Kau tu mak tak makanan ni ya? Ya? Bukan kau Kau kuih pasang tu? Ni apa? Duduk Bercakap ke lihat. apa? Ya. Oh, separuh-separuh ha. Tunjuk. Tu. Kau nak duduk mana? Sini. Sini. Tujuan ni last lah. Dua-dua kita duduk sini lah. Dia duduk di sini. Sempit. Oh, sempit. Kau tak nampak aku eh? Oh, tak nampak tuan. Hai guys. Kita sempat dah berbuka tadi sekeping 2. Sekeping 2 air. Betul tak? Sekeping 2 air. Salah. Bismillah. Asyhadu anna Muhammadar Dalam Rasul. plastik. Ambil cawan sekali. Ayat kosong sekali. Dia bagi sudu ke tadi? Ha? Dia bagi sudu ke? Ya, mana tahu nak pakai tangan ke? Sebalik. Terima kasih. Sedap. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Setangan. Setangan ke apa ni yang? Tu longkang. Guna air. Memanglah guna air. Kau tak makan nasi ke? Selalu kau makan nasi. Kau lah. Tiba. Ya, mula-mula itu illa billah. Masya Allah, sedap. Dengar tu tak Mat?
Oh, barulah nama dia Syahdu. Okay guys, air. Ya, Bismillah. tak payah aku kan. ASMR. Ya. Okay dah, jom solat. Ni biasa ni. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok jap jadi apa. Nak Handsome tu yang duduk kat sini. Yang duduk kat sini handsome. Dah tutup. Time dah. Nampak? Cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati. Cintakan Rasul, cinta sejati. Cintakan Allah, cinta abadi. Okay guys, baru lepas berbuka puasa. Agak penat bawa barang banyak ni. Tapi okey, makanan sedap. Tempat pun cantik. Itu jadi pot kita orang lah setiap kali Ramadan. Okay, sekarang kita nak letak barang. Lepas tu kita solat isyak dekat masjid ni. Penat. Isyak. Mana maghrib? Maghrib kat mana? Okay, jom. Okay, semua. Guys, semua Alhamdulillah. Dah Baik tu guys semua. dah solat tarawih 20 rakaat. Weh. Salah tu. Aduh, kan kantoi kan. 40 Kaki dah kebas-kebas ni solat lama-lama. Dia punya satu rakaat 3 muka dia baca. Okey, sekarang nak cari ni jap, beli air sebab tadi kat sana dia tak sediakan air. Sana mana? Mungkin ada kot kita tak jumpa. Macam Sediakan ada air. belakang tu. Macam ada dia. Kalau tak boleh isi kat dalam jug tadi kan. Tu sampah ke apa? Daun. Daun-daun. Okey, nak cari air jap. Kalau makanan dah ada, air tak ada. Makanan dah ada. Tadi beli bazar ada lebih-lebih sikit sisa-sisa tu. Jahat. Molek. Kan je lah. Lepas tu mungkin kita nak lepak dekat dekat map kata taman tu dah tutup, tapi kita cubalah datang kat sana. Kita gas lah, kita gas. Kita gas lah. Kalau Let's pagar tu go. tutup kan, kita Let's go. dah kita barbar je. Go. Okay, sekarang kita dekat food truck ni, Putrajaya. Dia bersebelahan je lah dengan masjid yang kita solat tadi. Dekat sini nak cari air. Banyak pelbagai jenis air. Sampai pening lah, tak tahu nak pilih apa. Rasa nak air apa? Air kosong. Air kosong. Okay lah, kita tengok dulu beli air apa. Lepas ni, kita cari tempat nak makan. Walaupun sini banyak je tempat kosong, kita cari tempat yang lagi kosong. Okay? Jom. Hey, what's up everybody? Sekarang kita dah sampai dekat Taman Botani. Kat sini dia macam tak ramai sangat lah orang. Ada je orang. Ada kafe kat sini kan. Boleh makan minum kat sini. Tapi kita dah ada makanan sendiri, minuman sendiri. Kita beli kat luar tadi. Jadi kita buka table kat tempat parking ni. Nakkan suasana lah. Ada lampu-lampu sikit ni boleh lah. Ada bunyi-bunyi katak sikit, cengkerik. Ada vibe-vibe tu kan. Jadi kita lepak sini. Itu je lah nak update. Okay. Lepas ni kita balik. Lepas tu itu je lah program kita hari ni. Okay. Bye. Okay, siapa-siapa nak dapatkan motor ni, motor ni dia boleh bergerak daripada Bangi ke Kedah menggunakan 1 Celsius Ajinomoto. Okay. Kita dah habiskan program kita hari ni, iftar pertama pada Ramadan 2026 ini. Mungkin ada lagi iftar akan datang, kalau budak-budak ni nak join lah. Jadi hari ni kita pergi iftar, solat tarawih dekat masjid apa entah tu. Lepas tu dekat situ lah tu. Lepas tu pergi beli air, kita moreh dekat Taman Botani. Kita moreh kat Taman Botani. Lepas tu macam tu lah, simple je program kita hari ni, iftar dan macam tu je. Jadi benda pun dah habis. Kita jumpa dekat next iftar pula bersama yang lain. Dekat mana? Nantikan next iftar. Sos.